Ramai orang ingat, bila kita meninggal dunia, semua harta terus boleh digunakan oleh keluarga. Hakikatnya, ada harta yang perlu melalui proses faraid dan pentadbiran yang boleh ambil masa. Sebab itu hibah takaful sangat penting. Hibah ialah antara aset yang boleh terus diberikan kepada penerima tanpa perlu tunggu proses faraid yang panjang. Bila berlaku kematian, waris boleh dapat tunai dengan lebih cepat untuk guna bagi sara hidup, bayar komitmen bulanan, sewa rumah, makan minum dan pendidikan anak-anak. Selain itu, hibah juga tidak boleh dituntut oleh pemiutang si mati mengikut syarat tertentu. Sebab itu, ramai panggil hibah sebagai cash segera untuk keluarga. Kita mungkin tak mampu tinggalkan jutaan ringgit, tapi sekurang-kurangnya, kita boleh tinggalkan perlindungan dan sedikit ketenangan untuk orang yang kita sayang. Kalau nak tahu berapa bajet hibah yang sesuai ikut kemampuan bulanan, boleh terus PM saya. Saya bantu explain satu persatu dengan mudah.